marahkan nyamuk, kelambu dibakar je bang. Insidennya tak lain. Yang ditutupnya habis semua benda. Okey, kita tahu sensitivity ni pada sang penguasa. Sang penguasa ni kita faham lah kan, apa, orang yang memiliki hak untuk menutup dan membuka jalur pendakian. Saya rasa benda ni berlaku 2022. Pedot bawa saya bertemu dengan MV masa tu. Masa tu MV yang sama, itu Syarani, dan saya datang duduk sembang sambil-sambil dalam majlis tu memujuk dia. Masa tu kesnya berlaku kematian kat Gunung Yongbla dan kematian di Gunung Suku masa tu, kepala air. Jadi tiga kematian, ditutup satu Perak terus. Jadi masa tu ramai malim. Saya kata malim ni jantan, kais pagi makan pagi, kais petang kadang-kadang tak makan apa pun, tak jumpa-jumpa benda kan. So susah. Demo bukannya macam Mika tu cermin, kedai cermin besar kan. Demo ni tak ada. Bila guide tak ada kerja, kadang-kadang memang jual diri Demo ni betul. Jadi bila ditutup satu Perak, memang jadi satu isu. Jadi kita merayu. So tak sangka pula pisang buah 2 kali. Yalah, nak salah tu kita cerita kemudian lah, kita cerita siapa yang salah yang buatkan benda ni jadi. Tapi at least sang penguasa perlu memikirkan periuk nasi budak-budak ni. Hutang dah siap dah, Salan dah baru ambil handphone baru. Job cancel. Takkan nak pulang balik. Dia dah klik receive, salah, barang dah sampai, job cancel. Jadi itu antara benda yang saya minta kadang-kadang harap sang penguasa yang ada, yang mendengar ni kan, kita tahu you ada kuasa, tapi